iaitu yang mencipta. Kerana Allah bersifat qadim dan dialah pencipta segala sesuatu. Baik. Sekarang ni mungkin kita ada masalah sikit dalam pemahaman berkenaan dengan zat. Apa benda tu zat? Zat tu apa definisi zat? Zat ni kalau dalam ilmu tauhid dengan makna tempat berdirinya segala sifat. Kalau orang tanya zat, apa itu zat? Kalau tak ada, catat. Tulis je, tak apa. Zat iaitu tempat. Terima kasih. Nak teringat. Zat ialah tempat berdirinya segala sifat. Tempat berdiri segala sifat. Jadi tempat berdiri segala sifat itu nama dia zat. Sifat apa pula sifat? Sifat sesuatu yang berdiri, yang menumpang pada zat. Berdiri tu kan makna berdiri kekeh gitu. Berdiri tu maknanya sesuatu yang ada. Sifat sesuatu yang ada pada zat. Menumpang pada zat. Itu namanya sifat. Jadi, zat Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada zat. Tadi kata tadi kan, Allah tidak memerlukan zat. Yakni zat yang lain. Baik. Kalaulah kita faham daripada definisi tadi tu, daripada ta'rif tadi tu, Allah tidak berkehendak kepada zat. Okay, itu qiyamuhu binafsi. Kemudian kita kata zat ialah tempat berdirinya segala sifat. Semua sifat ada pada zat. Kalaulah Allah berkehendak kepada zat yang lain, bererti Allah ialah apa? Kalau Allah berkehendak kepada zat yang lain, bererti Allah ialah, kita tak cerita makhluk pun kat sini. Jangan molek. Zat tempat berdiri segala sifat. Segala sifat ada pada zat. Zat sifat. Sifat pula sesuatu yang menumpang kepada zat. Okey, nampak tak situ? Komen nampak? Macam buat live TikTok lah. Zat sesuatu yang berdiri padanya segala sifat. Sifat pula sesuatu yang menumpang pada zat. Baik. Kalaulah kita katakan Allah berkehendak kepada zat yang lain, bererti Allah tu apa? Lemah apa pula? Sekejap tengok. Yang komen pula suara kurang jelas. Okey, tak apa. Gini. Kita tengok sini. Sifat apa Ustaz?
sifat ialah sesuatu yang menumpang pada zat. Okey. Cuba faham yang tu dulu. Sebelum kita nak pergi jauh-jauh nak masuk ni, faham dua tu dulu. Baik. Apa itu zat? Zat ialah tempat berdirinya segala sifat. Faham tak maksud tempat berdiri segala sifat? Contohnya macam ni. Contoh. Tengok telefon ni. Nampak telefon? Okay. Dekat telefon ni, dia ada sifat dia. Okay. Telefon ni, dia ada sifat. Apa sifat dia? Kita buka pula kamera. Apa sifat dia? Sifat dia keras. Lagi? Sifat dia hitam. Contoh kata. Sifat dia belakang ni warnanya biru. Ada berbentuk. Semua itu dikatakan sifat bagi apa? Sifat bagi telefon. Telefonnya ada berapa? Satu je. Sifat dia ada berapa banyak? Oh, banyaklah sifat dia. Nampak tu? Jadi, telefon ini ibaratkan zat dan ciri-ciri tadi yang kita sebut tadi tu. Biru, petak, keras, berbentuk, bertulis. Nampak? Panjang, pendek. Itu semua adalah sifat. Baik. Jadi nampak tak perbezaan antara zat dengan sifat? Zat telefon ni ada berapa? Ada satu je. Cuma sifat dia ada banyak. Okey. Balik pada bab ni tadi. Musannif ni kata Allah bersifat berdiri dengan sendirinya. Okey. Allah bersifat berdiri dengan sendirinya. Apa makna berdiri dengan sendiri? Yang pertama, tidak berkehendak ataupun tidak memerlukan zat. Yang kedua, tidak memerlukan pencipta. Okey. Untuk yang pertama, tidak memerlukan kepada zat. Kenapa Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain? Kita tanya, kenapa Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain? Ni? Bagus kat ni. Kenapa Allah tidak berkehendak pada zat yang lain? Kerana Allah ialah zat. Satu. Nampak tu? Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain kerana Allah ialah zat. Baik. Soalan. Ni cara soalan. Saya tanya soalan ni. Soalan dia. Okey. Soalan dia simple je. Kalau Allah berkehendak kepada zat ataupun Allah menumpang pada zat. Allah berkehendak kepada zat. Bererti Allah tu apa? Kalaulah Allah berkehendak kepada zat yang lain ataupun Allah tu menumpang pada zat yang lain, bererti Allah ialah tu dah dapat jawapan dah. Allah ialah sifat. Kalau sebab kita tengok tertarikh tadi tu, sifat sesuatu yang menumpang pada. Kalau Allah menumpang pada zat yang lain, itu zat ke sifat? Sifat. Sekarang ni Allah ni zat ke sifat? Zat. Maka dalam kaedah usulut tauhid, az-zat la tattasifu bizzat. Ni ingat. Ingat dalam kepala ni. Az-zat, sesuatu zat tidak boleh bersifat dengan zat. Yang ni catat malam ni. Zat tidak boleh bersifat dengan zat. Yang bersifat pada zat ialah sifat, bukan zat. Contoh kata, kenapa zat tak boleh bersifat dengan zat? Sebab jadi tak faham nanti. Contoh kita katakan macam ni. Contoh ya. Saya ada telefon.
Saya ada satu telefon. Telefon itu zat. Nama asma. Nama bagi zat. Saya ada telefon. Telefon ini bersifat kipas. Kipas pun zat juga. Telefon zat. Jadi kalau saya kata telefon ini bersifat kipas. Faham tak? Telefon ni bersifat kipas. Dia sejuk? Tak, dia bukan sejuk. Dia bersifat dengan kipas. Faham? Tak. Bukan boleh pusing. Dia bersifat dengan kipas. Mustahil. Kenapa? Sebab telefon itu zat, kipas pun zat. Kalau saya kata, telefon ini berpusing-pusing macam kipas. Boleh tak? Kenapa boleh? Sebab berpusing itu ialah nampak tu? Kipas pula. Telefon ini berpusing-pusing macam kipas. Yang tu boleh. Sebab berpusing-pusing itu sifat. Tapi kipas itu sendiri boleh ke? Kipas bersifat telefon. Mana boleh? Sebab itu ulama ahli sunnah wal jamaah menafikan Allah bersifat tangan. Seperti mana yang difaham? Yadullah fauqa aidihim. Bila dia kata apa makna yadullah? Tangan Allah. Allah bersifat tangan. Tangan itu zat. Dalam kaedah kita, zat tidak boleh bersifat dengan zat. Nampak tu? Jadi Allah bukan bersifat tangan. Tangan itu zat. Allah tidak bersifat mata. Tuhan tidak bersifat telinga. Sebab mata, telinga, tangan, kaki, lidah, itu semua adalah zat. Semua tu zat tu. Bukan sifat. Boleh faham sebab itu kita kata Allah itu tidak memerlukan zat kerana Allah sendiri adalah zat. Yang memerlukan kepada zat ialah sifat. Baik. Dalil naqli, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya. Apa makna kaya? Tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada sekalian alam ini. Allah tak berkehendak, tak berhajat pun. Tak berhajat pada alam ini. Tak berhajat. Alam yang berhajat pada Allah. Allah tak berhajat pada alam. Baik. Jadi yang kedua tadi, Allah maha suci daripada memerlukan pencipta. Baik. Tengok dalil akli pula. Dalil akal. Yang pertama, jika Allah. Ni perlu takdir lah. Jika Allah memerlukan zat, kalau Allah Ta'ala perlu duduk pada zat, yang ni zat yang lain daripada zat Allah. Jika Allah memerlukan zat yang lain daripada zat Allah, maka dia Allah bertukar daripada zat kepada sifat. Nampak tu? Kalau Allah tu memerlukan pada zat yang lain, berarti Allah adalah sifat. Nampak? Dan sifat tidak berboleh bersifat dengan sifat. Yang ni satu kaedah. Wasifatu la tattasifu bisifat. Kama anna zat la tattasifu bizat. Sifat tidak boleh bersifat dengan sifat. Tak boleh. Kalau Allah itu sifat, sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Contoh saya kata gini. Saya ini kita katakan marker pen ini warnanya merah. Merah apa? Merah yang bersifat hijau. Boleh? Kalau dah merah, merah lah. Nampak? Kenapa nak bersifat hijau pula? Tak boleh. Sifat tidak boleh bersifat dengan sifat. Begitu juga zat tidak tidak boleh bersifat dengan zat. Maka pen ini bersifat dengan manusia. Boleh? Tak
Tak boleh. Manusia zat, maka pen pun zat. Tak boleh bersifat seperti manusia. Nampak? Habis tu kalau orang tanya, Ustaz, habis tu orang cakap, kau tu macam lembu. Macam bukan makna sifat lembu. Macam tu bukan makna sifat lembu. Macam itu maknanya dia nak cerita sifat seperti mana sifat yang ada pada lembu. Itu orang panggil tashbih. Ya, tashbih ni maknanya mengumpamakan. Awak seperti bulan purnama. Awak tu bulan purnama ke? Maksud dia cantik. Itu lain. Itu tashbih. Tashbih tak ada masalah. Baik. Yang kedua, dan sifat tidak boleh bersifat dengan sifat. Sedangkan Allah bersifat dengan sifat ma'ani dan lain-lain. Allah bersifat. Zat yang bersifat dengan sifat ma'ani. Allah bersifat kuasa. Allah bersifat kehendak. Allah bersifat mengetahui. Jadi bila Allah bersifat dengan sifat, bererti Allah ialah zat, bukan sifat. Baik. Yang kedua, jika Allah memerlukan pencipta yang lain. Tuhan ada pencipta yang lain pula, maka dia bertukar daripada khalik, yakni pencipta, kepada makhluk, yakni dicipta. Kalau Allah berkehendak pada pencipta, ada pencipta yang lain yang ciptakan Allah. Maka Allah bukan lagi khalik pencipta, tetapi Allah ialah makhluk yang dicipta. Dan ia adalah mustahil. Baik. Jadi bilalah Allah itu tidak berkehendak kepada zat yang lain, menumpang pada zat yang lain. Dan Allah juga tidak ada pencipta bagi Allah. Bererti ada Allah itu berdiri dengan sendirinya. Barulah dapat ayat tadi tu. Bila Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain dan Allah tidak berkehendak pada pencipta, bererti ada Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Itu yang dimaksudkan qiyamuhu binafsi. Tambihun. Baik. Membetulkan pemahaman terhadap sifat qiyamuhu binafsi. Sifat qiyamuhu binafsi hanyalah bermaksud Allah tidak memerlukan zat dan pencipta. Satu. Yang kedua, lafaz mahal. Bukan mahal lawan murah tak. Lafaz mahal bererti zat, bukan tempat. Justru huraian seperti Allah tidak memerlukan tempat atau Allah bukan berada di langit atau arasy, bukan huraian sifat ini, tetapi untuk sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau kita katakan tu patutlah dalil kata Allah tak bertempat, sebab qiyamuhu binafsi bukan cerita pasal Allah ada tempat di arasy. Qiyamuhu binafsi tempat mahal bukan makna tempat. Mahal itu dengan makna zat, tempat berdiri sifat. Allah kata dia yang keenam, wahdaniyah. Wahdaniyah artinya tunggal, esa, tidak berbilang dan tidak banyak. Wahdaniyat arti wahdaniyat esa, tunggal. Apa makna tunggal? Tidak berbilang. Kalau kita masuk pada sifir balik. Kita masuk balik sifir kan ada sifir kan. Qiyamuhu binafsih. Apa arti qiyamuhu binafsih? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Itu erti. Maknanya tidak berhajat kepada zat yang lain dan tidak berhajat pada pencipta. Itu makna. Maksudnya zat Allah, bila zat Allah tidak berkehendak kepada pencipta, bila zat Allah tidak ada menumpang pada zat yang lain, bererti zat Allah itu berdiri dengan sendirinya. Ulang balik. Saya ulang. Pergilah nak terima redak nombor 2. Apa sifat Allah yang kelima? Qiyamuhu binafsi. Apa artinya? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa makna berdiri dengan sendirinya? Tidak berhajat,
tidak perlu kepada zat yang lain dan tidak perlu kepada pencipta Allah. Tak berhajat. Itu makna bagi berdiri dengan sendirinya. Apa maksudnya? Maksudnya, bilalah Allah itu tidak berhajat kepada zat yang lain, bilalah zat Allah itu tidak berkehendak kepada pencipta, bererti zat Allah itu berdiri dengan sendirinya. Contoh saya kata macam ni. Contoh ya. Kita katakan pemadam ni. Nampak? Allah tak nampak lah pemadam ni. Jadi tolong pemadam ni. Kita ambil pemadam ni. Ni. Tengok sini. Ni. Pemadam ni. Saya letakkan dekat atas. Nampak tak pemadam ni? Berdiri tegak ni. Nampak. Saya nak tanya. Pemadam ini berdiri dengan sendiri ke ataupun ada orang tolong berdirikan dia? Ada orang tak? Siapa orang tu? Buku. Ha? Saya tu. Buku seram pula tengok. Kalaulah saya berdirikan dia, bererti sayalah pelakunya. Baik. Contohlah kata. Contoh. Kita tengok-tengok pemadam tu tiba-tiba bukan saya buat. Bukan Abang Hafiz Hafiz betul? Bukan Abang Hafiz buat. Bukan Ustaz Raimi buat. Bukan Kak Ani buat. Semua bukan. Agak-agak dia berdiri dengan tak, kalau macam tu, kalau tak ada orang yang buat dia berdiri, berarti dia berdiri dengan tu maksud berdiri dengan sendiri, tak ada orang. Begitu juga, tapi ni contoh. Faham tak ni? Bukanlah hakikatan, contoh. Begitu juga, kalaulah Allah itu kalaulah Allah itu ada pencipta Allah, berarti Allah itu makhluk. Maknanya ada yang buat dia. Faham? Kalau Allah, jadi bila Allah tidak ada yang menciptakan Allah, habis tu ada Allah tu macam mana? Kalau Allah tahu yang macam ni lah. Dia ada kat klik apa. Komen. Okay, tak apa. Kat sini sebab senang nampak nama orang. Nak tanya tu senang. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Yang keenam, wahdaniyat. Artinya esa, tidak berbilang dan tidak banyak. Wahdaniyat tu artinya esa. Balik pada sifir kita. Wahdaniyat, arti wahdaniyat ialah esa.
ataupun tunggal. Wahdaniyat itu artinya esa ataupun tunggal. Bolehkah kita katakan wahdaniyat makna dia satu? Tak boleh. Wahdaniyat tak boleh kata terjemahan wahdaniyat Allah itu ialah satu. Tak boleh. Kenapa tak boleh terjemahkan satu? Satu itu ialah satu termasuk dalam kategori bilangan. Nah, satu tu nak pen? Bila kata wahdaniyat, dengar terjemah elok ni. Kak Syah. Wahdaniyat artinya esa ataupun tunggal. Itu terjemahan wahdaniyat. Baik. Boleh tak kita katakan wahdaniyat terjemahan dia satu? Boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh kata terjemahan wahdaniyat ni satu? Kerana kalaulah sebut perkataan satu, satu ialah nombor ataupun sesuatu yang dah termasuk dalam bilangan. Maksudnya, bila kita katakan satu, barangkali dua akan datang. Faham tak? Contoh macam ni. Contoh. Baik. Bila kita katakan satu, contoh kita katakan, saya tanya orang ada anak. Awak dah kahwin ke? Ya, saya dah kahwin. Anak awak berapa ramai? Apa? Ada orang datang ke? Macam ni orang nak mengaji kali ni. Kena pandang semua afal Allah ni. Adalah hikmah tu. Pondok kena nasi berani nak sampai apa. Contoh saya kata gini. Bila orang tanya, anak awak berapa? Oh, anak saya satu. Bila sebut anak dia satu, apakah anak dia satu je sampai bila-bila? Tak. Barangkali nombor 2 menyusul. Barangkali nombor 3 menyusul. Itu maksud daripada satu. Satu tu maknanya dia bukan tetap. Maknanya dia ada akan datang, mungkin barangkali bertambah. Tapi kalau orang tanya, anak awak berapa? Anak saya tunggal. Maksudnya apa? Satu tu je. Tak ada yang lain dah. La yata'addad. Tak boleh nak bilang. Satu tu je. Tu maksud tunggal. Nah, macam orang tanya, awak isteri berapa? Isteri sah? Tanya Ustaz Remy ni. Tak. Ustaz Remy, isteri berapa? Satu. Bila sebut satu, maksudnya barangkali 2 akan macam tu. Betul? Macam tu lah tu. Faham? Bila sebut satu, berarti barangkali, kita tak katakan mesti, barangkali 2 akan datang, 3 akan datang, 4 akan datang, dia akan datang nombor yang lain. Nampak? Tapi kalau kata isteri awak berapa? Isteri saya tunggal. Maknanya tak ada dah. Yang tu je. Begitu juga. Boleh faham tu? Sebab itu ulama' ahli lughah, Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, mereka terjemahkan wahdaniyat bukan makna dia satu. Bukan terjemahan dia satu, tapi terjemahan dia esa. Terjemahan wahdaniyat ialah esa ataupun tunggal. Apa makna esa? Makna wahdaniyat tidak berbilang. Tu maksud wahdaniyat. Tidak berbilang. Kalau tunggal boleh bilang ke? Tak boleh. Mana boleh bilang tunggal? Yang boleh bilang ni kalau ada nombor 1, 2, 3, itu baru boleh bilang.
Sebab tu ulama guna terjemahan wahdaniyat ialah esa ataupun tunggal. Apa makna tunggal? Maksudnya tidak berbilang ataupun tidak banyak. Jadi tidak banyak, tidak berbilang itu dikatakan makna bagi wahdaniyat. Baik, boleh faham Boleh faham tak setakat ni? Yang online ni boleh faham tak? Siapa ni? Muhammad Ashraf Al-Halabi. Allah, orang Halab ke apa? Oh, orang Syria ke? Bukan? Orang Halab ke? Orang Syria ke? Ustaz boleh faham Ustaz Ustaz Ikram? Dulu kita nak jalan nak ni. Alhamdulillah faham. Baik. Kita sambung Yang pertama, wajib bagi Allah bersifat wahdaniyat, esa atau tidak berbilang pada zat Allah dan sifat Allah dan af'al, yakni perbuatan. Dan mustahil atasnya, atas apa? Atas Allah Ta'ala bersifat dengan ta'addud. Apa makna ta'addud? Berbilang-bilang. Ataupun tidak bersifat esa atau berbilang-bilang pada zat dan pada sifat dan pada af'al, pada perbuatan. Maksudnya, kita katakan zat Allah itu tunggal. Satu sahaja zat Allah. Sifat Allah bersifat tunggal. Mana pula tunggal? Kita belajar Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Itu esa ke banyak? Habis tu, kok mana nak faham tunggal tu? Kata Allah ada satu sifat. Nah, Allah ada satu sifat. Tapi yang kita wajib i'tiqad, satu apa bendanya? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tu kan banyak tu. Satu kok mana tu? Dengar elok-elok. Yang ni, katit elok-elok. Maksud esa pada sifat, yakni Allah ada satu sifat pada jenis yang satu. Faham? Allah ada satu sifat pada jenis yang sama, jenis yang satu. Bukan maknanya sifat Allah tu semua sekali ada satu. Tak. Sifat Allah ada banyak. Contoh kita katakan, Allah ada berapa ilmu? Allah ada satu ilmu. Allah ada berapa kudrat? Allah ada satu kudrat. Esa pada kudrat. Allah esa pada iradat. Allah esa pada ilmu. Allah esa pada hayat. Nampak tu? Itu maksud dikatakan esa pada sifat. Maksudnya esa pada sifat pada jenis yang satu. Esa pada sifat pada jenis yang satu. Satu jenis tu sahaja. Contoh saya kata macam ni. Contoh. Kat ni. Seseorang tu, kalau kita nak katakan dia tu alim, berapa banyak ilmu dia nak kena ada? Banyak. Contohlah. Orang ni alim ni. Oi, dia ni alim kabir. Masya Allah. Syekhul masyayikh. Syekh besar ni. Apa ilmu dia ada? Dia ada ilmu cara-cara nak menulis sahaja. Alim ke tu? Alim. Dia pandai menulis. Ilmu menulis tu satu ilmu. Dia pandai mengajar cara macam mana nak menulis. Ini macam ni, macam ni. Apakah boleh dikatakan dia ni orang yang sangat-sangat alim? Tak boleh. Orang alim, jangan kau kata boleh menulis, boleh nahu, qaraf, mantik, bayan, usulul fiqh, fiqh, qawaidul fiqhiyah, usuluddin. Nah, boleh pula tasawuf, usulul tasawuf, usulul tahqiq, Quran, hadis, tafsir, musalah hadis, tadribur rawi. Kalau banyak ilmu dia tu, lagi banyak jenis-jenis ilmu, barulah dikatakan alim. Betul? Kan?
Maknanya kalau ilmu dia dah banyak, macam-macam jenis ilmu ada. Ilmu masak ada. Kat ni alim bab masak kat ni. Alim tu. Nah, masak apa? Masak lemak, celapi, masak kari, masak rendang, masak dendeng, masak semua benda boleh. Alim dalam ilmu masak. Tapi kalau dia kata, oh saya ni alim ilmu masak. Apa yang abang boleh masak? Saya pandai masak air. You know? Alim tu. Betul, air itu sebahagian daripada ilmu masak air. Tapi boleh tak dia kata dengan satu ilmu masak air tu boleh nak charge saya orang alim? Boleh? Tak boleh. Allah Ta'ala macam tu ke? Allah banyak ilmu. Ilmu masak. Tak. Allah ada satu sahaja ilmu. Nampak? Allah ada satu je ilmu. Yang mana dengan satu ilmu Allah tadi itu, esa pada ilmu tadi itu, Allah mengetahui semua yang wajib, yang mustahil dan yang haram. Ilmu apa tu? Ilmu Allah. Nampak? Kita kalau nak dapat alim, mesti kena banyak ilmu. Allah bersifat alim. Tapi ilmu dia ada satu. Ada esa. Esa pada ilmu. Esa pada sifat. Nampak tu? Boleh faham tu? Macam kita contoh. Saya ada sifat kuasa. Saya nak angkat kuku dengan saya angkat pemadam. Faham? Saya perlu kegunakan tenaga yang sama ketika angkat buku waktu angkat pemadam ni. Kalau saya guna tenaga yang sama, apa jadi kat benda ni? Pernah kena tak? Ni Kak Baah nak masuk. Okey. Biasa kena tak? Kita kan, kawan-kawan kita prank, dia pergi dekat macam satu polistrin kan. Polistrin yang ringan tu dia buat macam batu. Lepas tu dia suruh kita angkat. Biasa kena tak? Pernah saya tengok tak video macam tu? Dia polistrin je. Polistrin tu ringan. Tapi dia buat macam batu. Jadi dia buat orang suruh tolong angkat. Oh, macam berat. Orang tu buat angkat. Oh, terpelanting. Kenapa dia terpelanting? Sebab dia gunakan tenaga dia untuk mengangkat benda berat. Tapi benda tu berat ke tak? Berarti ketika mana saya mengangkat dua ni, satu buku, satu pemadam, saya guna tenaga yang tak sah. Tenaga yang tak sama. Ni ilmu makulat ni, ilmu falsafah ni. Faham? Saya akan guna tenaga yang tak sama. Kuat mana saya angkat buku ni, tak akan sama dengan saya guna tenaga untuk angkat. Berarti dah ada berapa kuasa kat situ? Betul, loceng. Orang masuk ke? Orang datang tu. Ustaz Sofwan, lagu apa? Sofwan tiba-tiba ya. Ni apa, kalau tu guru dia kena, anak murid pun kena juga. Ada orang datang ke? Habis tu bunyi sendiri. Nampak tu? Bunyi dengan sendiri. Ngaji tauhid pula ni. Jadi, balik pada tadi tu. Jadi, kalau saya guna ni, dalam ilmu falsafah, berarti saya dah ada dua kuasa, dua tenaga. Sebab saya guna yang ni, tenaga yang ni, tak sama dengan saya guna tenaga untuk mengangkat buku. Faham tak? Berarti dah ada dua kuasa. Allah Ta'ala, ya, Allah ada satu je kuasa. Tak. Dengan satu kuasa tu Allah Ta'ala menciptakan semua makhluk dengan satu kuasa. Bukan dengan kuasa yang berlainan. Faham ni? Baik. Kamu baca ni laju ni. Kata dia, pertama sekali ialah esa pada zat. Esa pada zat menafikan
muttasil. Apa makna kam? Kam ni bahasa Arab. Bukan kam. Bukan kam tu. Kam tu dengan makna Allahumma salli kam dengan bererti bilangan. Kam. Bilangan yang bersambung. Maksudnya zat Allah tidak tersusun daripada dua zat atau benda jauhar atau lebih seperti darah, daging, urat dan lain-lain. Pertama sekali, bila sebut Allah Ta'ala itu esa pada zat, maksudnya zat Allah tidak berbilang-bilang, tidak tersusun dengan zat yang lain. Faham tak? Zat Allah tidak tersusun dengan yang lain. Kita katakan tengok sini balik. Bagus satu. Tempat dan ikan contohnya pada zat. Saya contoh lah. Zat ni adalah zat. Nampak tak kat dalam bro? Urat. Ha. Kata urat tak ada sifat apa? Kat sama Ha? Sifat-sifat dia. Lembut. Macam itulah. Okey. Kemudian kita letak tulang. Kami kat ni. Ha, tak? Sebab dia ada sifat dia. Apa sifat tulang? Ha. Kalau kita yang banyak. Lepas tu apa pula? Lepas tu daging. Oh. Apa sifat-sifat daging? Berfak. Okay. Put yes. Okay. Put okay. Tengok sini. Tiga benda ni. Urat. Yang ni zat. Yang hitam ni, saya katakan hitam ni zat. Sebab apa saya katakan zat? Sebab ada sifat dia sendiri. Nampak? Urat ada sifat dia. Tulang ada sifat dia. Daging ada sifat dia. Baik. Dalam tangan, ada berapa zat dekat tangan? Susunan daripada beberapa zat. Betul tak? Tangan ni, dia zat. Tapi nak katakan satu tangan, dia tersusun daripada beberapa jenis zat yang lain. Nak kata tangan, ada dalam zat, ada tulang, ada daging, ada kulit, ada darah, ada sel, ada lemak, ada chemical, semua ada dalam tu. Apa yang kita sebutkan tadi itu adalah susunan zat tangan. Jadi, kalau kita tengok kan, tangan kita ni ada berapa zat sebenarnya? Satu ke banyak? Banyak. Banyak apa? Tangan ialah zat
yang tersusun daripada zat-zat yang lain. Nampak? Susunan dia ada urat, ada lemak, ada tulang. Jadi zat dia tu bersifat esa ke berbilang? Itu maksud berbilang-bilang pada zat. Allah Ta'ala tak. Zat Allah Ta'ala ni tunggal pada zat dia. Maksudnya bukan tersusun. Esa pada zat, dengan maknanya zat Allah tu tak ada tersusun. Macam mana zat kita ni? Tak tersusun, tak ada susunan. Sebab tu Musani kata, zat Allah tidak tersusun daripada dua zat atau lebih lah. Atau benda, atau jauhar. Jauhar ni benda-benda halus. Macam sel, nampak? Kuman, bakteria. Itu semua benda-benda kecil tu. Darah, benda-benda halus pun tak ada juga. Atau lebih seperti darah, tulang, urat dan lain-lain. Jadi zat Allah tu tersusun macam tu ke? Mustahil. Kenapa? Sebab zat Allah bersifat tunggal. Orang panggil ini menafikan bilangan yang bersambung pada zat. Berarti zat Allah tunggal. Yang kedua, menafikan munfasil pada zat. Maksudnya tidak ada zat yang lain yang serupa dengan zat Allah. Maksudnya ada satu zat yang lain daripada zat Allah yang mana zat dia sebiji macam zat Allah. Itu pun mustahil. Orang tanya, ada satu zat yang lain. Sejibik pula dah. Zat tu sebiji macam zat Allah Ta'ala. Mustahil. Sebab Allah bersifat tunggal pada zat. Okey, baik. Kias pada dua lagi. Kemudian kata dia, yang kedua, esa pada sifat. Kemudian kata dia, esa juga menafikan muttasil pada sifat. Maksudnya, Allah tidak mempunyai dua atau lebih sifat yang sama pada dua atau tiga kudrah. Yang sama. Siap. Allah tidak mempunyai dua atau lebih daripada dua sifat yang sama ni. Cakap tadi tu. Allah tidak mempunyai dua sifat atau lebih pada sifat yang sama. Pada jenis yang sama. Seperti ada dua atau tiga kudrah. Itu maksud tadi tu yang saya buat angkat tadi tu. Contoh katakan, saya nak menguruskan rumah. Itu ada kuasa yang lain. Saya nak menguruskan kereta. Ada kuasa yang lain. Tak sama saya nak gunakan urus kereta dengan urus rumah. Faham? Kalau rumah, kita boleh basuh luar dalam tu hari-hari mop. Kereta kalau nak mop hari-hari pun jadi. Itu maksud kuasa. Ada dua kuasa dia tu. Makhluk ada banyak. Memang banyak lah. Contoh kita kata tadi lah. Orang nak katakan alim, ada berapa ilmu dia nak kena tahu? Cukup tak? Satu ilmu je. Saya pandai ilmu matematik. Saya dah kira paling alim lah dalam dunia ni. Boleh? Orang nak jadi alim, berapa banyak ilmu dia nak kena ada? Macam-macam jenis ilmu dia nak kena belajar. Baru boleh dapat title alim. Allah ada berapa ilmu? Tunggal pada ilmu. Esa pada ilmu Allah. Dengan ilmu tu Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Itu maksud esa. Kita macam-macam jenis ilmu nak boleh tahu. Kita bawa ilmu agama. Ilmu masak cerita lain. Ilmu mengurus diri lain pula. Ilmu nak bawa kereta lain. Ilmu nak jalan kaki lain. Ilmu naik motor lain. Banyak pula ilmu. Maknanya kita ni semua orang alim lah. Macam benda tahu. Apa bisa? Papi alim lah. Alim lah. Boleh bawa motor. Boleh bawa kereta. Ilmu pakai baju ada. Ilmu basuh baju ada. Ilmu nak macam mana nak kandang janggut ada. Ilmu bercakap ada. Alim tu banyak dah ilmu. Padan cukup. Alim belaka pun dalam ni. Tu. Itu kata dia. Menafikan muttasil bilangan yang bersambung pada zat Allah.
Yang kedua, esa pada sifat juga menafikan akan munfasil, bilangan yang bercerai. Apa maksud menafikan bilangan yang bercerai? Yakni tidak ada zat lain selain Allah yang serupa dengan sifat Allah. Tak ada. Maksudnya ada makhluk yang lain yang mana zatnya itu sama seperti sifatnya itu sama seperti sifat Allah. Itu juga mustahil. Yang ketiga, esa pada af'al, yakni pada perbuatan menafikan munfasil pada af'al. Menafikan bilangan yang bercerai pada perbuatan. Yakni apa sahaja yang berlaku kepada makhluk, hakikatnya semuanya daripada perbuatan Allah, bukan perbuatan yang lain. Maksudnya, semua yang berlaku pada makhluk ialah dengan perbuatan Allah. Makhluk tidak boleh membuat sesuatu sama seperti apa yang Allah buat. Mustahil makhluk boleh buat. Kalau makhluk tu buat, bererti itu adalah perbuatan Allah. Sebab itu orang beriman, dia tidak pandang yang manakah perbuatan Allah. Orang yang syuhud ahli tasawuf ni, orang-orang ahli tasawuf ni yang tauhid dia dah sedarah sedaging ni, dia tak syuhud pada apa perbuatan, yang mana perbuatan Allah, yang mana bukan perbuatan Allah. Dia tak syuhud di situ. Sebab apa dia tak syuhud? Sebab memang tak dinafikan semua adalah perbuatan Allah. Tak nafi dah. Kalau dah semua af'al itu adalah af'al Allah, kan, contoh kita katakan, kalaulah kita masuk rumah tu, warnanya semua warna putih, boleh kita nak cari warna lain? Boleh? Kat mana? Tak boleh. Tak boleh. Kalaulah semua perbuatan itu, apa yang bergerak, diam, semua itu adalah perbuatan Allah, orang ahli sufi, dia tak syuhud. Dia syuhud sebab semua itu perbuatan Allah. Sama ada baik ke, buruk ke, dapat ke, tak dapat ke, semua itu adalah daripada Allah. Sebab tu Hadratus Syekh selalu pesan. Dia kata, hadir hati serta berkekalan apa jua hal keadaan sekalipun. Hal keadaan tu apa maksud hal keadaan? Hal keadaan tu maksudnya perbuatan Allah lah tu. Sama ada baik, buruk, dapat, tak dapat, sihat, sakit, suka, duka. Nampak? Dipuji, dikeji, disokong, dibangkang. Semua tu adalah perbuatan Allah. Maka orang yang ahli tasawuf, ahlillah, dia tidak syuhud pada perbuatan Allah secara mutlak, tetapi dia syuhud dalam perbuatan Allah yang mana Allah redha. Dia syuhud dekat situ. Nah, kalau sekiranya diberi ujian, contohlah, ditimpa ujian. Dengan ujian ni, macam mana saya nak mencari keredaan Allah dengan ujian? Dia cari keredaan. Nampak? Sebab apa? Sebab dia tahu ujian ni memang daripada Allah. Tapi yang dia cari apa dia? Apakah keredaan Allah yang boleh saya dapat dengan ujian ni? Dengan ujian ni, apa keredaan saya dapat? Dia cari dekat situ. Oh, hari ni macam-macam peristiwa ni. Apakah yang saya boleh dapat keredaan Allah dengan peristiwa ini? Itu orang ahli tarekat memang dia syuhud dekat situ. Sebab apa? Sebab memang tak boleh nafi dah. Semua ni la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berkehendak, yang berkuasa untuk melakukan semua ni, melainkan hanya Allah Ta'ala. Dia dah pandang syuhud kat situ dah. Sekarang ni yang mana Allah redha? Yang mana? Kalaulah dia berlaku satu benda yang tidak diredai oleh Allah. Contohlah kata, dia terbuat satu maksiat. Kan? Orang ahli tauhid dengan tasawuf ni. Kalaulah dia terbuat satu maksiat, sama ada sengaja atau tanpa sengaja. Apakah dia akan pegang dengan maksiat tu, ataupun dia akan cari jalan macam mana saya nak dapatkan keredaan Allah dengan maksiat ni? Apa dia? Pertama, dengan bertaubat, dengan meninggalkan taubat nasuha. Maka itulah yang dia buatnya. Maka itulah perbuatan ahli orang sufi. Sentiasa ada sifat awas, perhati, jaga, pelihara, kawal. Jangan tinggal Awas, perhati, jaga,
pelihara, kawal. Itu sifat orang ahli sufi. Sentiasa mengawasi persekitaran. Awas, perhati apa yang dia buat. Jaga apa yang dia dah ada. Awas, perhati, jaga, pelihara, kawal. Pelihara daripada apa yang ada itu jadi rosak. Kawal, iaitu sentiasa mengawal diri itu dalam line. Sentiasa betul maqasid tujuan dia. Itu orang ahli tauhid. Tauhid sebenar macam tu. Nampak bukan tauhid ni cerita pupa-pupa. Orang ahli tauhid ni lain tau. Nah, orang ahli tauhid ni bukannya. Sebab tu orang yang belajar tauhid senang untuk nak dia dapatkan zauqiyah dengan ilmu tasawuf. Senang. Sebab memang dia dah ada basic asas tu memang dah ada. Nampak? Nak dibandingkan orang yang tak belajar tauhid tapi nak menceburi dalam bidang ilmu tasawuf. Dia jadi terapung. Tak tahu ke mana. Tapi yang SS tu. Yang SS. Tok sendiri. Nampak? Dia faham tu? Baik, sikit lagi nak habiskan ni. Yang kedua, dalil naqli. Dalil naqli, dalil yang diambil daripada Quran. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Ini kata ni, semua yang kita buat itu semua ialah daripada Allah. Sebab tu orang beriman tu, dia wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apa yang baik dan buruk semuanya daripada Allah. Nampak? Tujuan dia bukannya sebut, jangan jadi macam orang jahil. Orang jahil dia faham lain. Dia kata, kalau saya buat taat, ya Allah yang jadikan. Tapi kalau saya buat maksiat, ustaz tak boleh marah saya. Sebab Allah juga yang jadikan maksiat tu. Ada tak orang cakap macam tu? Mu'tazilah, Jabariyah lah kebanyakannya. Jabariyah. Itulah perkataan orang Jabariyah tu. Kenapa tak pakai tudung? Awak ni buat maksiat. Jangan judge saya buat maksiat. Sebab maksiat ni juga Allah yang jadikan. Allah yang jadikan saya buat maksiat hari ni. Nampak tu? Itu Jabariyah ni perangai tu. Ataupun dia kata apa? Dia tanya, kenapa awak tak semayang hari ni? Awak sebab hari ni Allah takdirkan saya tak semayang. Orang macam tu kan. Orang macam tu, ubat dia satu je. Apa dia? Bagi sebiji kat muka. Faham? Bagi je. Bagi satu, pelepang kat muka. Kalau dia marah, kenapa kau tampar aku kan? Tiba-tiba tampar orang. Takdir Allah hari ni tampar kau. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke cakap macam tu? Tak boleh. Memang betul kebaikan daripada Allah. Keburukan ciptaan baik dan buruk tu daripada Allah. Betul. Tapi kamu ada pilih. Kamu yang pilih. Kamu yang pilih tak nak semayang tu pilihan kamu ke? Ataupun ada orang letak tamin sari dekat tengkuk hang jangan semayang hari ni, ada ke? Tak ada. Berarti pilihan ikhtiari. Kamu yang pilih tak semayang. Lepas tu nak salahkan Allah macam tu. Kamu masak lomak, bubur garam 1 genggam. Lepas tu takdir Allah lauk ini masin. Macam tu. Boleh? Boleh cakap macam tu? Kamu yang buat betul nak sasa Allah yang buat. Itu yang macam tu Masih cakap tu. Niatnya, saya nak pergi Mekah. Nampak tu? Kita nak pergi Mekah tunaikan umrah. Tapi perbuatan, perkataan, fikirannya pergi ke Singapura. Bawa kereta pergi Singapura. Bila dah sampai ke wahai Tuhan, sampaikanlah ke Mekah, wahai Tuhan. Mana? Kat sepadan Singapura dah ni. Kamu mana yang kamu pilih? Kamu yang pilih pergi Singapura tu kamu nak minta Tuhan. Sama lah tu. Itu Jabariyah ni perangai tu. Nampak? Orang ahli sunnah wal jamaah, dia yakin apa yang baik dan buruk itu datang daripada Allah. Maksudnya, kalau kebaikan datang, syukur. Kalau keburukan yang datang, sabar. Apa makna sabar? Daya tahan.
kental. Istilah kata sabar ni kental. Contoh kita katakan orang sabar ni macam Ustaz Remy. Ustaz Remy nampak makam sabar dah ni. Nak sibuk macam mana pun Ustaz Muhammad buat perangai tu. Tak. Ustaz ni pula dalam minit pula minta tarikh pula tak semak ke apa pun. Sabar. Tapi dia maintain tak? Mengaji dia, semayang dia, maintain. Itu maksud sabar. Sabar tu maksudnya walaupun kamu ditimpa ujian, tapi ibadat kamu tu maintain. Sama je. Macam ketika mana kamu tidak ada ujian. Itu maksud sabar. Kan nanti sabar tu, sabar. Nanti sabar. Bukan. Sabar ni, macam kita katakan, orang ni dulu, ketika mana sihat, dia ni suka sembahyang berjemaah. Amalan dia contoh, dia suka sembahyang, dia suka baca Quran, dia suka menuntut ilmu. Waktu dia sihat. Waktu dia sakit, sembahyang masih berjalan, menuntut ilmu masih berjalan, berzikir masih berjalan. Itu makna dia sabar dalam, itu maksud sabar dalam ujian. Kental dia tu. Kental lah. Bahasa kita kan tough. Bahasa Inggeris kata tough dia ni. Tak. Boleh tahan. Boleh. Ujian macam mana pun maintain. Maulid Agung dah jalan. InsyaAllah. Mana? Kita dah datang nak balik mesyuarat pun tak bagi tak apa. Sabar. Jalankan lagi. Mana? Tu sabar tu. Orang yang sabar ni ada tauhid. Ada tauhid baru dapat sabar. Kalau tak ada tauhid tak jadi sabar. Nak sabar macam mana? Awak tak nampak semua tu daripada Allah. Tak sabar macam mana? Kalau tak nampak semua tu afal Allah. Tak nampak semua tu hikmah daripada Allah. Tak nampak. Nah. Allah kata dia, dalil akli, jika Allah tidak esa, maka akan ada banyak Tuhan. Betul? Kalau Tuhan tu tak esa, berarti Tuhan akan jadi banyak. Tuhan sana ada, Tuhan situ ada. Nah. Maka ia menunjukkan setiap Tuhan itu lemah dan makhluk serta alam semesta tidak akan berlaku kebinasaan. Dengar molek. Okay, ni last. Dah tutup buku ni. Kalaulah Tuhan tidak bersifat esa, dia akan jadi Tuhan itu berbilang-bilang. Kalau Tuhan berbilang-bilang, maka membawa kepada semua Tuhan itu lemah. Boleh faham tak ni? Ni, saya bagi contoh. Dia kata kalau Tuhan tidak bersifat esa, Tuhan bertang-tang. Kalau Tuhan berbilang-bilang, maka membawa kepada dua-dua ni bersifat lemah. Ini ingat dalam kita punya sifat. Kalau Tuhan berbilang-bilang, nescaya membawa kepada dua-dua ini lemah. Bila dua-dua ini lemah, mustahil alam akan tercipta. Faham tak ni?
Isi A. Dalam bab wahdaniyah, kalaulah Tuhan berbilang-bilang, maka kedua-duanya akan bersifat lemah dan membawa kepada alam tak tercipta, tak wujud terus alam ni. Kenapa? Lemah tadi ni, perkataan lemah ni dalam keadaan pakat-pakat buat. Tuhan A buat, Tuhan ataupun bergaduh. Okey. Atau nombor 3, okey. Kalaulah Tuhan tu berbilang-bilang, sekalipun Tuhan berpakat untuk buat, pakat, nescaya alam tak akan. Sebab apa? Sebab Tuhan bersifat lemah. Tuhan bersifat lemah. Tengok sini, contoh Tuhan nak tekan bumi yang bulat. Okay. Contohlah kata, Tuhan A buat sebelah bumi, Tuhan B buat sebelah bumi. Dia berpakat buat ni. Jawapan dia dua lemah. Kenapa lemah? Tak, dia pakat. Bukannya pakat. Sebab apa? Yang pertama, dua-dua bersifat ketuhanan. Betul. Yang kedua, Tuhan A tak pun nak buat kebahagiaan Tuhan B. Tuhan tak boleh terpaksa mengalah. Tuhan B terpaksa mengalah bahagian telah bagi Tuhan A terpaksa mengalah bagi Tuhan buat. Kalau mengalah tu bukan lemah ke namanya? Nampak tu? Itu satu pendapat ulama kata. Yang kata lemah tu sebab dua-dua tak boleh nak buat yang sebelah sana pula. Tuhan A, contoh kanan saya ni buat bagi dua. Okey. Belah kanan Tuhan B buat. Belah kiri Tuhan A buat. Jawapan dia dua-dua Tuhan tu lemah. Sebab Tuhan B terpaksa mengalah dengan Tuhan A untuk nak buat sebelah kiri. Tuhan B terpaksa mengalah dengan Tuhan A sebab nak tak dapat buat sebelah kanan. Pakat. Faham tak lagi? Betul katakan. Kak Remy kata, pakat Ustaz, jom kita buat maulid agung ni, kita pakat-pakat. Kita ambil dulu bahagian. Dapat dulu. Adalah dapat dulu siang. Kan? Oh. Betul. Kat ni, ambil ni, kita berpakat. Berarti, kita semua bersifat lemah. Apa? So, apa? Sebab kita kena pakat. Kena buat ramai-ramai. Itulah memang. Kita berpakat. Nampak? Daripada berpakat, baru akan pun teku. Pakat. Dia faham ni? Yang kedua, kalaulah benda yang besar, itulah kita katakan nak buat itu. Mungkin Tuhan A boleh buat, Tuhan B boleh buat. Tapi kalau sampai yang tak? Kalau benda-benda besar, kita kata nak buat rumah, bolehlah buat sama-sama. Dan ni buat dia buat. Tapi kalau nak buat benda yang mesti salah seorang. Contoh saya katakan, saya nak menghasilkan satu titik dengan dua batu. Boleh tak? Boleh tak? Nak hasilkan
dengan 2 batang pen. Boleh? Boleh. Berarti kalaulah Tuhan yang kuat, Tuhan kena mengarah. Kalau Tuhan kuat, Tuhan A kena mengarah. Satu. Lepas tu kata dia, sekali pun berpakat akan membawa kepada Tuhan dan Tuhan kita. Kalau berpakat pun lemah, apatah lagi. Kalau bergaduh, Tuhan A kata, ya, saya nak buat bumi ni bulat. Tuhan B kata, saya nak buat bumi bujur. Agak jadi apa? Jadi apa? Tuhan A kata, saya nak buat bulat. Tuhan B kata, saya nak buat bujur. Gaduh 2 orang tu. Berdebar. Agak-agak bumi boleh ada. Boleh ada bumi. Boleh ada alam ni. Saya nak buat manusia ni kepala ke atas, kaki ke bawah. Tuhan B kata, saya nak manusia kepala kat perut. Agak jadi apa? Maka kalaulah berpakat pun dah lemah, mustahil bukan Tuhan. Apa tangan? Kalau dua-dua Tuhan tu bergaduh. Coklat saya rambut. Faham? Faham tu? Tu kalau bergaduh. Mustahil juga. Jadi bila berpakat pun tak boleh. Bergaduh apa lagi tak boleh. Tuhan pun kata ni dah. Tuhan awak buat awak punya, saya buat saya punya. Settle masalah. Betul tak? Kan? So, kita settle tak? Kenapa settle pula? Kan? Tuhan kata tak apalah. Awak buatlah awak punya bumi, saya buat saya. Awak buat awak punya bumi, saya buat saya punya. Settle tak masalah. Bahagia tu buatlah. Bahagia buat satu. Settle tak masalah. Tak settle buka. Ni tak settle. Kan dah buat sendiri yang berhad. Tak settle lah sebab bumi ada berapa banyak dalam dunia ni. Alam musyahadah kita menyaksikan bumi ada berapa banyak. Satu je berarti sendiri-sendiri pun mustahil. Semua ini mustahil. Inilah berlaku kalau sekiranya Tuhan itu tidak bersifat faham tu? Kalau Tuhan tak bersifat esa, itulah yang akan berlaku. Nah, boleh faham ni? Wallahu a'lam. Kemudian kata dia yang ketujuh, qudrat. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين وافتح علينا فتوح أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين غفر الله له ولوالدي ولجميع المسلمين بجاه سيد الأنبياء مرسلين أولياء الله الصالحين آمين. نفعنا الله به وإياكم كما نفعنا بأصل أنه جواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأن يجعله خالصا لوجه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت